Tiga penipuan yang sering berlaku di kedai makan. Mungkin anda pernah terkena. Pertama, harga dibayar berbeza dengan di menu. Perbezaan harga antara yang tertera di menu dengan harga sebenar dibayar adalah salah satu penipuan yang sering berlaku di kedai makan. Alasan yang biasa diberikan tuan kedai adalah lupa nak kemaskini menu atau tersilap cetak. Tetapi dalam sesetengah kes, perbezaan harga ini sememangnya disengajakan untuk menggairahkan pelanggan order banyak bila lihat harga di menu yang murah. Kedua, promosi palsu. Sesetengah kedai makan sanggup menawarkan promosi yang sebenarnya tidak wujud atau mengelirukan. Ada yang meletakkan syarat-syarat tersembunyi yang tidak dijelaskan dengan jelas. Dan satu lagi, menggunakan gambar yang bukannya menggambarkan makanan sebenar. Kalau tengok kepada gambar, amat-amatlah mengiyokan. Tetapi rupa hidangan sebenar cukup mengecewakan. Yang tak suka kepada penipuan, sila hadirkan diri dan bagi tahu saya tak suka mereka yang menipu. Terima kasih. Ketiga, penukaran bahan yang lebih murah. Ada kedai makan sanggup menggantikan bahan sebenar kepada bahan yang lebih murah tanpa memberitahu pelanggan. Pernahkah anda order air Milo tapi bila rasa macam bukan Milo? Ini kerana yang digunakan itu bukan Milo tapi serbuk koko jenama lain yang murah. Hahaha.